Setiap perjalanan pasti hadirkan cerita yang baru, dan dari setiap cerita itu, aku belajar sesuatu yang aku tak pernah faham sebelum ni. Kadang perjalanan ni penat, kadang juga buat aku hilang arah. Tapi semua yang terjadi sedang mengajar aku untuk jadi lebih kuat, supaya bila sampai waktu ujian yang lebih besar datang nanti, aku dah siap dengan sabar, dengan pengalaman dan dengan hati yang lebih tenang. Okey geng, dan semalam aku dari Pekan nak ke Kuantan, sekarang dah sampai lah. Alhamdulillah, aku macam biasa dapat flower daripada satu follower juga. Dia tahulah kenalan daripada, alamak, pukul. Dia dapat kenalan dari EJK masjid ni, Masjid Bukit Rangin. So, tidak ke masjid dah dekat lah, dah sampai dah tu. Depan tu je, tuan-tuan tengok. Alhamdulillah dimudahkan lagi. Tu zoom. Nampak tu? Alhamdulillah lah, orang cakap rezeki musafir ni sentiasa ada. Dimudahkan segala urusannya. Dari segi makan, minum, tempat tinggal, perjalanan. Itulah kalau satu lengkap. So, Masjid Saidina Uthman Ibn Affan. So, Alhamdulillah kita akan berehat di sini sebelum nak ke Kuala Dungun esok. Semalam dari Pekan tak sampai 40 minit ni perjalanan. Ni masjid ni pun dah dekat tengah Kuantan, Masjid Bukit Rangin. Dapatlah orang cakap offer daripada followers sendiri. Followers sekejap aku tunjukkan. Dia sendiri yang message lah dekat IG suruh datang ke sini. Mana? Abang Zain. Abang Zain dia dah DM aku, boleh ngopi dan berborak je lagi dengan dia. So ni lah, kita akan stay kat malam ni. Jom kita rehat dulu. Bismillah. Okay, bolehlah kita rehat baring kat sini. Kalau nak tidur kat luar okey kot, tapi nyamuk bergantung dengan pada nyamuk. Tapi dalam bilik seminar dapat tidur bilik seminar apa jadilah. Ni dalam ni ada kipas aircon. Nampak. Kalau harusnya kalau nak cari masjid bukan masjid bandar yang bukan friendly musafir lah. So kalau masjid kampung-kampung, dia tengah-tengah tu tempat jemaah dia keluar masuk, tak ganggu lah. Kalau macam cara aku cari masjid yang macam cakap tak ganggu jemaah, cari tempat yang friendly musafir yang kat luar beranda ni, ada tempat untuk rehat semua. Lepas tu toilet lah, penting toilet. Kan toilet. Tempat tu ada. Toilet. Saya tahu lah sini mesti bersih. Ni lampu tu macam tempat shower tu. Mungkin tempat shower ada. Tu tempat shower tu. Tu je yang penting tempat shower. Toilet bersih. Tu je cukup lah. Kemudian tu ada. So kita dia duduk, solat dulu. Jamak lah. Asal. Bismillah. So geng, hari ni alhamdulillah dapat rezeki tidur kat dalam bilik EJK karya. Masjid apa tadi? Bukit Rangin. Saidina Uthman Bukit Rangin, Kuantan, Pahang. So rezeki lah alhamdulillah, sebelum ni tidur luar kan, nyamuk semua. So ada Bilal Alwi disediakan lah alhamdulillah. So seronok lah dapat tidur dalam. So ni tengah ada ceramah tu, tak nak kacau lah. So kita tengok nanti bilik, kita buat tour bilik dekat dalam macam mana. Ada kipas, ada aircon. Masya Allah, aku cakap inilah rezeki yang paling, aku rasa first bilik yang disediakan, second bilik, sorry, ada second bilik. So ni bilik kedua lah yang sepanjang kami ride di Malaysia. Ni bilik yang kedua, alhamdulillah ini memang paling selesa lah. Kedua selesa, yang paling selesa di air Kampung Merah. Ni ada aircon, ada kipas, so kita tidur di bilik. Dekat luar tu kita punya motor, so dekat lah. Dah azan, kena lah solat dulu, solat isyak. Kita pun belum maghrib, so isyak dulu. Besar masjid ni, tengah solat isyak lah. Saya buat video sikit boleh? Boleh. Okay. Video apa ni dengan apa? Nur Zaini jumpa. Zaini tadi. Belum jumpa, dia nak pick up makan lah, dia bawa makan. Nak beri korang makan lah. Ya.
Itulah. Terima kasih ya. Okey lah. Datuk sediakan saya bermusafir di satu apa orang cakap masjid Bukit Rangin di Kuantan Masjid Pahang. Saidina Osman Affan. Oh, Bukit Masjid Rangin. Saidina Osman Di Bukit Rangin Kuantan. di Kuantan Pahang. So kita tengah makan kuih tiaw goreng dekat satu tempat ni. Warung apa bang? Kawasan Sungai Isap. Kawasan Sungai Isap. So banyak keliling ada makan, kedai makan. Sana penuh, situ penuh juga, sini pun ada. Yang punya favourite, yang bestnya kuih tiaw goreng dia lah. Kita kena test kedai goreng kat area Sungai Isap. So kita order kuih tiaw goreng udang RM7 je dua. So harga dekat RM4 untuk dua orang makan. Kalau kat sini aku start risau untuk expenses aku di makan lah. So kalau kat luar, kalau kat area Selangor, Johor tu ya Allah, timpal lega. Alhamdulillah so far guys, Pahang murah lah makan-makan. Lagi kalau kat Terengganu nanti, lagi murah bang. Okay geng, so sekarang jam 11, almost to 11 lah. Esok kita akan ke Kuala Dungun, Terengganu, negeri yang keempat. Negeri 9, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu, 5 negeri yang kelima. So kita akan terus ke Terengganu, Kuala Dungun, first daerah lah. Lepas tu, tapi esok kita akan breakfast dulu. Pukul 9 dekat area nak on the way ke sana lah dengan Abang Syed. So alhamdulillah sepanjang perjalanan ni cukup makan tu, terlebih makan tu. Terlebih makan. Nasib baik tadi kita tak makan kan. Aku bilang Syed nak makan dulu tau, tapi dah lapar. Tapi nasib baik aku fikir nak jumpa orang lagi kan. Mesti dia keluar lagi duit. tu keluar duit lagi. Sebenarnya itulah kau cakap rezeki. Alhamdulillah. So itu saja geng. Aku harap korang akan support video-video aku. Jangan lupa like, share, subscribe channel aku. Kita jumpa video yang seterusnya. Let's go. Assalamualaikum geng. Good morning. Hari ni aku nak ke Kuala Dungun. Dalam 80 km kot. Dalam 2 ke 3 jam perjalanan. So sekarang macam biasalah rutin pagi kita nak set up motor dan make sure semuanya berjalan lancar lah, insyaAllah lah. So sekarang ni aku di Masjid Bukit Rangin, Kuantan Pahang. Masjid namanya Osman bin Affan katanya. Sebenarnya nama sahabat Nabi lah, alhamdulillah. So masjid ni juga dikatakan lah sebelum ni ada jemaah tabligh dari India. Diorang pun stay sini bermalam. So banyaklah orang cakap tempat-tempat ni untuk orang musafir lah. Memang musafir friendly bagi aku, alhamdulillah, dengan diberi bilik yang selesa. Kalau korang tengok semalam ada aircon, tu ada bilik, so tak adalah tidur luar dan nyamuk lah, tu je lah kan. Boleh je tidur luar, cuma nyamuk lah tak selesa dan bising lah. So alhamdulillah kita akan ke Kuala Dungun, Terengganu, negeri seterusnya iaitu Terengganu. Alhamdulillah. Mungkin dah nak ke Kelantan, lepas ni Kelantan mungkin ke area belah sana pula Perak, Pening, Kedah, Perlis lah. So itulah saja, kita akan jumpa di Terengganu. Let's go. Hari ni aku nak, sekarang ni lah tengah on the way ke Nasi Lemak Station. Macam biasalah, Abang Syed yang offer aku untuk pergi breakfast dengan dia. Alhamdulillah lah. Abang Syed ni dulu pernah entertain aku di Ruwais di UAE, between border UAE dengan Arab Saudi lah. So alhamdulillah dia tengah cuti dalam 2 bulan tak silap aku. Nah, ni dah last lah, dekat seminggu 2 dia nak balik ke Ruwais UAE, nak kerja balik kat sana. So ni dia ada kesempatan ke lapangan untuk jumpa aku. Alhamdulillah rezekinya jumpa lagi di sini Kuantan. So seronok lah dapat jumpa balik. Orang cakap dapat eratkan silaturahim tu balik kan. Orang cakap hubungan tu kena jaga. So kita ke Nasi Lemak Station depan tu je, dah dekat lah. Kita makan nasi lemak.
go. Ini Abang Syed yang aku cakap tadi. Cerita dia dekat Ruwais, dia lah yang masakkan untuk aku. Dia yang entertain aku lah. Dia yang sediakan semua benda lah. So kita jumpa lagi dekat ni Kuantan. Ni untuk wah bang, banyak ni dia punya nasi lemak ni terus pagi-pagi. Saya nasi lemak lah kak. So, menu hari ni nasi lemak ayam dengan telur. Yang ni best. Ada paru dengan sayur. So bismillah. Terima kasih bang. Wah. Alhamdulillah, dah breakfast, perut dah kenyang, dah boleh ride, sambung. Terima kasih abang. Okey, hati-hati. Jom. Bismillah. Nah. Okey. Assalamualaikum. Ya. Ya. Okey, kita tadi baru lepas makan dengan Abang Syed dengan family dia. Adalah dapat makan nasi lemak lauk ayam goreng crispy. Nawir ambil nasi lemak paru. Macam kat situ macam-macam ada lauk. Pagi-pagi lauk dia banyak. Bukan satu dua lauk macam-macam lah. Kalau kau tengok tu, kalau kau nak listkan macam-macam ada. Ikan goreng, ikan keli, ikan apa masak semua ada. So itulah orang cakap makin ke Pantai Timur, breakfast orang terus nasi berlauk. Kita kalau macam aku roti je lah kan. So alhamdulillah dapat orang cakap rezeki. Abang Syed belanja makan, alhamdulillah. Orang cakap merasa kebaikan orang lokal sendirilah. Alhamdulillah. Aku memang bersyukur sangat-sangat lah. So sedap makanan nasi lemak dia. Rasa pedas-pedas sikit, manis pedas. Macam biasa nasi lemak ada rasa nasi lemak tapi lain sikit kalau dah kat Pantai Timur ni. Okay, so now kita nak ke Kuala Dungoy macam biasa. Kita lalu jalan pantai. Jalan pantai ni kalau korang tengok kiri kanan. Korang tengok kiri kanan. Ada je kedai makan, ada kedai makan. Sepanjang jalan nak ke Kuala Dungoy ni, area belah pantai ni, macam inilah keadaannya. So nampak, merah brown pun ada. Merah brown, tepinya ada masjid. So tak bosan lah kalau lalu sini. Tak bosan lalu sini sebab kau boleh berhenti bila-bila masa makan, lapar makan, tak adalah. So aku tak boleh macam tu lah, nanti ngantuk pula. Aku teruslah perjalanan aku terus ke Kuala Dungoy. Bismillah. Let's go. Woohoo. Bila lalu jalan ni aku teringat balik lah, throwback balik kejap lah. Aku pernah berkayuh kat sini. Time tu tengah berkayuh Pantai Timur. Memang ni lah jalannya. Sebab apa aku pilih jalan dia flat. Flat, tak ada climbing lah. Memang seronok lah lalu sini dengan suasana kampung. Itulah aku nak macam dapat memori aku balik, kenangan-kenangan tu best lah. Momen tu best lah buat aku rasa memang berharga lah. Aku rasa kenangan-kenangan berbasikal aku sebelum ni. Seronok lah dapat kayuh kat sini, tempat-tempat yang tenang dan tak memenatkan. Aku ingat setiap kedai yang aku singgah atau tempat yang aku berehat lah. Macam ni, jalan ni pun aku ingat. Sebab tu bagusnya berbasikal, dia lebih macam appreciate the moment lah. Berbanding motor ni sikit lah. Tapi sebab kita penat kan naik basikal, tu cerita dia lah. Okay, update cuaca lah, tengah mendung. Tapi best lah sebenarnya. Cuma risau dia lebih nanti tiba hujan lebat. Hujan lebat tu macam terganggu sikit lah ride aku. Aku berhenti kejap kena berehat. Tapi ni bagus lah. Cuaca mendung, tak panas. Tak panas macam dari Rompin nak ke Pekan tu, time hari tu memang panas gila. Terbakar. Kali ni sejuk lah. Sejuk-sejuk ride je ni best lah. Ngantuk sikit lah. Tak adalah orang cakap rasa pening-pening kepala sebab panas kan. Ni sejuk, bagus lah. Kita layan cuaca mendung hari ni. Alhamdulillah, Allah bersama kita hari ni. Dia menutupi awan yang itulah, dapatlah terlindung daripada cahaya matahari yang panas terik.
Selamat datang ke Terengganu. Alhamdulillah sampai negeri yang kelima, Terengganu. Alhamdulillah geng, sampai ke Terengganu. Jom kita explore Terengganu. Alhamdulillah, pantai Kemasik sudah sampai. Pantai pertama di Terengganu. Aku singgah sebelum ni pernah singgah. Lalu Pantai Timur, Kayu kan. Aku pernah bercamping kat sini lah. Wah, cantik. Alhamdulillah sampai kat Pantai Kemasik ni. Tengok, view dia cantik. View pantai belah Terengganu ni another level lah. Tu yang tak sabar nak datang ke Terengganu. Aku rasa negeri yang cakap one of my favourite negeri aku adalah Terengganu lah. Sebab pantai, orangnya, dah makan yang sedap. Murah pula aku kat makan kat sini. So aku excited nak masuk Terengganu. So inilah Pantai Kemasik. Sebelum ni aku pernah camping dekat Pantai Kemasik ni, area situ. Aku pernah pacak kemah kat area sini. So throwback sikit lah, banyak throwback lah kat area Pantai Timur ni. Lagi kat area sini. Aku pernah camping tu kat sini. Aku pernah pacak kemah aku, basikal aku kat sini. View dekat Pantai Kemasik aku rasa yang favourite spotnya kat sini lah sebenarnya. Kat area sini. Tu. Ada batu ni besar. So singgah solat jap. Tadi pergi ke Pantai Kemasik. So tepinya ada masjid. Bolehlah kita singgah solat, rehat dulu. Jalan jauh lagi. Jauh dekat 60 km lah nak ke Kuala Dungun kan. Sementara nak ke sana tu rehat dulu lah. Aku nak baring-baring. Bismillah, jom. So 1 jam ya, so dah kat Kuala Dungun, nak stay rumah Abang Lan. Alhamdulillah sebelum ni aku pernah stay kat satu bilik je. Bilik tu memang untuk traveller. Ya, boleh tempat untuk stay bermalam. Memang dia memang khususkan untuk traveller lah. Memang aku rasa tu tempat paling selesa lah untuk kita bermalam. Nak Abang Lan macam biasa dia offer untuk kita bermalam di situ. Alhamdulillah. So kita nak pergi rumah dia. Kita check in dulu. Let's go. Okay guys, baru je lepas makan tadi. Kita buatlah satu shot baik punya di area Jambatan Kuala Dungun. Memang cantik lah. Satu view yang aku cakap memang perfect lah. Dapat shot macam itu kan. Lagi naik motor, tak apa, keadaan jalan pun lengang, tak ada kereta banyak. Inilah Kuala Dungun. Keunikan Kuala Dungun. Lengang je, sepi je. Memang santai lah. So ni dah sampai dah ke rumah Abang Lan. Lagi 1 minit je sampai lah depan tu. Uish, apa itu? 1 minit je sampai, kita rehat dulu lah. Esok akan mungkin esok atau next hari lagi, 1-2 hari lagi, kita ke Kuala Terengganu. Ini kita nak rehat dulu lah, tak tahu kenapa. Penat ke ngantuk, tengoklah macam mana. So kita akan next location is Kuala Terengganu. Ini rumah dia, dah dekat lah. Alhamdulillah sampai di rumah Abang Lan. Tadi terlajak sikit, tak tahu jalan pula. Aku rasa tak tahu rumah Abang Lan lorong yang mana satu. So dah dapat jumpa. So alhamdulillah sampai. Kena rehat dulu. Tengok macam mana sehari 2 ni macam mana, kita tengok. Settle down dulu sikit slow. Okay, kita akan explore Kuala Dungun. Okay geng, now aku di bilik stay di rumah Abang Lan. Tu ada pondok kecil. Aku rasa ni bilik kecil lah dekat area rumah dia. Sana rumah dia. So sini pondok kecil. So kita ada 2 katil, 1 single, 1 queen. Besar juga. So ni kita punya toilet lah. Halo. Toilet. So petang ni aku telefon kau tadi. Sekarang pukul 6.30. Kita orang nak pergi ke pantai belakang tu. Pergi, macam cakap nak
explore belakang tu je lah, area pantai. So naik motor. Let's go. Kita dah sampai. Dekat je pantainya. Dekat. Uish, air ni pasang weh. Baru nampak air sepasang ini. Off-road je dah. Ini enggak bisa mandi ni. Ini tak boleh mandi ni. Di dalam ni. Dia bukan pantai macam di bisa bawah ni. Ini macam bawah sini. Dah yang bawah. Gila, emerald. Masuk kamu? Ada kontak ikon Malaysianya. Oh, mau ke Malaysia? Tapi tak usah dah nanti aja. Last aku di Teluk Bidara last year lah. Dengan Abang lah, dengan kawan aku. Time tu kayu kat sini. Untuk ni lah tempat yang Abang bawa. So, baru je balik dari Teluk Bidara. Abang Len baru balik dari kerja dia. Nah, terus dihidangkan. Ini mi apa? Mi goreng je. Mi goreng. je. Tapi mi gorengnya menarik sebab orang nampak dia sedap, fresh lagi. Baru masak. So, ni lah Abang Len. Sebelum ni yang host yalah, sebelum tu ada aku kayu untuk tunggu aku punya jawapan visa mujamalah aku haji. Memang waktu-waktu macam ni lah. Tahun lepas kan? Tahun lepas? Ya Allah. Waktu nak pergi haji dari seminggu nak haji, aku pun time tu tak yakin boleh dapat ke, macam berserah je lah. Dapat. Tu lain cerita. Alhamdulillah dapat. So aku ke Kelantan, terus balik ke rumah, ke Banting lah. So ni amalan dia sediakan 2 hari 1 malam juga kan? Ada 1 malam. Pos Kuala dulu. Jom makan, jemput. Untuk malam ni, aku dapat bermalam di rumah Abang Lan di Kuala Dungun. Alhamdulillah, rezeki dari Allah datangkan hamba-hambanya yang baik untuk menyambut aku sebagai seorang musafir. Dan dekat sini juga aku akhiri vlog aku. Kali ni, terima kasih kepada korang yang setia tengok video ni sampai habis. Aku doakan semoga semua yang menonton dipermudahkan urusan, diberikan kebaikan dunia akhirat. InsyaAllah kita jumpa lagi di video seterusnya.